Sejarah Masjid Tok Pulau Condong berada di Kak Macan. Apa yang jadi sejarahnya adalah menara yang lama, kita ada gedung yang lama, mimbar yang lama berada di Masjid Tok Pulau Condong. Jadi untuk siapa nak datang, research pasal sejarah ataupun nak tahu pasal sejarah, boleh datang dan boleh solat berjemaah di Masjid Tok Pulau Condong. Nantikan video saya bersama Tuan Iman sekejap lagi. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita bersama Tuan Iman. Okay, Ustaz nama agak apa? Nama sayanya Ahmad Saifuddin bin Muhammad Nur. Ahmad Syafuddin bin Manu. Dia imam tua di Masjid Tok Pulau Condong. Okey Ustaz, kita tertarik dengan masjid ni. Ada satu menara lama dan apa lagi yang ada dekat masjid ni? Barang-barang lama. Masjid ni yang kita nampaknya memang menara lah sebab dia berdiri situ. Tapi bersama masjid ni ada satu gedung Tok Pulau Condong, dan juga ada mimbar lama lah Tok Pulau Condong tinggal dulu. Jadi berapa dah agak-agak usia mimbar dengan gedung dengan menara ni? Anggaran. Anggara hak tarikh tepatnya tak ada, tapi menara dibina pada tahun 1856 dan dijangkau siap tu 1857. Tapi ikut sejarah dia, gedung dengan mimbar tu ada awal lagi daripada menara ni. Awal lagi. Dia dululah buat ni. Dulu. Dan kita cukup tertarik pengasas buka masjid ni. Katanya masjid ni telah terbakar sebanyak 2 kali dan dipindah kat sini. Asalnya di mana kos masjid ni? Asalnya. Masjid yang pertama dibina di kampung Bila Tadik. Dia sebelah daripada kampung sini. Ni kampung masjid ni dalam ni kampung Surga. Tapi masjid asal tu di kampung Bila Tadik. Kali pertama tu dia dibakar. Lepas tu dia pindah sini. Lepas tu tahun tu kita tak boleh nak agak lah. Lepas tu kali kedua pula dibakar juga pada tahun 1888. Bakar di sini lah. Dia bakar di sini, lepas tu dibina semula di sini. Dia terbakar ke ada sabotaj dia dibakar? Dia kalau ikut sejarahnya dia dua-dua tu dibakar. Dibakar. Macam sabotaj lah. Lebih kurang. Lepas tu katanya pengasas Tok Pulau Condong yang mendirikan masjid ni, dia adalah orang pertama buka pondok dekat kawasan Kelantan dan Macang. Dia kalau ikut sejarah memang Tok Pulau Condong dah yang buka pondok. Pada peringkat awalnya pondok tu duduk di masjid ni lah. Pondok tu ada di sekitar masjid dan orang belajar di masjid. Tapi bila semakin lama semakin Berkembang. ramai orang belajar. Jadi tak muat untuk belajar di masjid. Jadi dia pun pindah di satu tempat yang berdekatan dengan masjid lah. Tapi dah ni kita dapat tengok sekolah menengah Samsul Ma'arif tu dah tapak asal pondoknya. Samsul Ma'arif perempuan tu. Samsul Ma'arif perempuan. Lepas tu Ustaz, berkaitan dengan kawasan masjid ni kan, kayu apa yang digunakan untuk buat menara, untuk buat beduk dan guna untuk buat mimbar? Kalau Ustaz tahu. Kalau untuk menara dia buat daripada kayu cengar. Kayu cengar, kalau orang tua panggil kayu cengar batu. Cengar batu. Dia kerah sikit lah. Dia diambil di Bukit Cino. Bukit Cino dengan sini lebih kurang 3-4 km lebih lah. Lepas tu kayu untuk buat gedung dia buat daripada kayu nangka. Kayu nangka tu dia ambil sekarang ni tepat dia ambil kayu nangka tu dia jadi satu kampung yang dipanggil kampung Pangkal Nangka. Dia lebih kurang 5 kilo kot daripada sini, daripada tapak masjid ni. Lepas tu yang kita menarik kat sini, dia berdekatan dengan sungai kan masjid ni, ruang parking. Lepas tu masjid ni masjid baru kan? Bila masjid ni direnovate baru? Dia kalau kira masjid ni masjid asal daripada tahun 1888 selepas kebakaran kedua tu. Tapi bentuk asal dia tu berubah sebab perubahan usia lah, perubahan masa. Bila kayu reput kita tukar sikit-sikit. Jadi kalau nak royak perubahan keseluruhan tu susah lah. Sebab dia baiki ada rosak sikit, kita baiki sikit. Maksudnya repair yang rosak lah. Kita tukar 100%. Tak boleh. Mungkin struktur bangunan ni masih sama, cumanya barang tu berubah sikit-sikit. Berubah.
Cumanya kalau dulu masjid ni asalnya satu tikar lah. Tapi bila penduduk bertambah ramai, tikar bawah tu kita buat jadi 2 tikar. 7 tikar. Lepas tu kebiasaan masjid ni, aktiviti apa yang diadakan? Lepas tu Jumaat berapa ramai dekat masjid ni? Jumaat kalau semaya fardu biasa ada dari 60 hingga 70 orang lah dalam satu waktu. Satu waktu. Kalau semaya Jumaat tu alhamdulillah penuh atas bawah. Anggarannya lebih kurang 900 hingga 700 Jumaat. Lepas tu aktiviti masjid. Aktiviti masjid yang ada kalau ikut program harian selepas maghrib kita ada kuliah maghrib. Semaya fardu setiap waktu dah ada kan. Lepas tu kuliah subuh kita ada pada hari Jumaat sahaja. Dan juga kuliah duha pun ada pada hari Jumaat saja. Kuliah duha tu lebih kepada Jumaat muslimat lah. Lepas tu satu lagi, last kita penutup, ada apa-apa ucapan ke ataupun ustaz nak minta sumbangan apa-apa ke untuk masjid ni? Jadi mana-mana masjid ataupun mana-mana surau memang memerlukan dana untuk pengurusan dan pengimarahan masjid. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang ingin menderma kepada masjid ni, boleh dah scan pada QR code yang tertera sini. InsyaAllah. Jadi siapa-siapa lagi untuk mari ziarah, tengok menara lama, tengok ada gedung lama, mimbar lama, bolehlah datang ke sini ataupun boleh berjumpa sendiri Tuan Imam kalau kebetulan Tuan Imam free. Jadi untuk warga Macang dan seluruh rakyat Kelantan dan Malaysia, kalau hadir ke Kelantan jangan lupa janjikan satu tempat pelancongan dan imarahkan masjid. Masjid untuk pelancongan tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
Apa yang dikatakan ikhlas itu? Syahdan. Syahdan. Bermula hakikat ikhlas pada istilah lugah. Apa dia istilah lugah? Bahasa tu kan dah. Bahasa Arab lah. Daripada perkataan khalifah. Khalifah. Okey, di sini kita tengok masih ada lah jendela lama ni. Saya pun dah minta izin dengan pihak masjid, dengan Siak, dengan Iman untuk buka jendela lama ni. Jendela klasik lah kalau kita tengok dekat masjid ni. Tapi di belakang tu rumah orang. Kalau dulu mungkin belum ada rumah lagi ke macam mana. Tapi cuma klasik. Jendela kayu ni. Masih kekal utuh jendela ni. Tak pernah diubah suai. Dan di depan sana pun jendela style lama tapi mungkin di depan tu besi baru sikit. Yang ni lebih lama lah. Jadi untuk siapa-siapa nak research, nak ambil sejarah tentang masjid. Masjid antara salah satu khazanah yang ada dekat Kelantan, Macan, boleh datang ke Masjid Tok Pulau Condong di Kampung Pulau Condong. Nanti kalau ada tempat-tempat menarik, saya akan kongsikan lagi. Kita jumpa lain hari pula. Assalamualaikum.